Dia kampung ni macam pikok lah. Tu dia geng. Naik dah. Tak ada rekam. Kita pergi ambil udang pula. Kumpau lah. What is that? Belaju. Satu. Kalau besar tu lebih. Dah banyak kali makan. Oh. Tak mana je, tak mana. Lopok-lopok tu semua makan. Lompat mana? Tu tepi dinding tu. Lompat ni. Ha. Lompat ni. Dah tu dalam tu. Jom. Kita baru. Kenapa tak nampak jual ni? No ya. Aku duk balas ikan tadi. Maju. Jom, naik atas. Apa yang lembut? Pabut lebih berarti. Kalau boleh tak pada tak pada. Pabut baca dia lah. Balik ambil baris hukum. Lebih Lebih kurang no. tu dia kata satu setengah burung. Kopi tu punya barbut tu. Kopi. Keren tu ni guys. Oh, dapatlah dia punya belang. Pikok ah. Pikok. Mantap guys. Masya Allah, tabarakallah. Tukar dah pot kita. Kita kena tukar pot, kena bawa kerusi. Pikok lah. Pikok ah. Tengok lain macam ah. Hoi, tolapia siapa? Pasal apa kata pikok? Turun. Sat. Ui besar. Bola geruk tak iya tu Okey. Cara menaikkan ikan. Allah mak. Waduh guys. Mesej Huh. daripada Fardi hashtag Tukar tak kumpau. Tak gumpau tukar pot. Mantap. Hilang tu weh. Duk berlawan. Hilang. Hilang. Dah hilang. Tak hilang. Awak tak tarik. Tapi ambil hutang sungai rosak lah. Mungkin dia tak mau ni kot. Lain dia punya rasa kot. Mana hek you dah ni? Oh ni besar. Rosak. Besar ni. Dah hilang lampung lah kita dah. Dan tak tahu bila masa dah ambil. Mantap. Dia. Padu. The next day. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Hari ni kita nak mempelampung. Aku nak menyai apa nama talapia. Kita nak guna teknik pelampung. Pakai udang padang, sauk sekali penuh. Tadi bagi dia hidup. Udang ni tak besar sangat, kecil je. Ni kat depan aku ni buih banyak. Tak tahu buih apa. Tak layan.
Tilapia ni kalau ada dalam ni dia ada buih ni, buih banyak ni kan. Ni buih dia ni, dia belah. Dia pindah-pindah ayuk ni tilapia ni. Itu duk apa karan pok ni. Itu senyap pergi sudah. Pagi ni buih banyak tapi tak mau makan. Tak tahulah buih apa. Tapi aku rasa ni buih tilapia. Makan apa ni? Dia campur ni macam pikok lah. Kau tak main ke? Aduh, saya kasar guys. Dia gorgon. No, bau gorgon. Tu dia. Tu dia. No, sekilo. Oh, sabar. Baru dapat. Dia. Oh. Tu dia guys. Sai. Aduh. Sekilo. Kawan. Aduh, saiz gorgon. Ni baru gorgon. Okay guys, sambung lagi. Gorgon, kita naik lagi gorgon. Minta ada lagi gorgon. Tak sah lah. Oh, ini lubuk dia main duk tang ni bah. Alhamdulillah guys, dapat juga sekok. Walaupun sekok tapi saiz memang padu lah. Saiz orang kata saiz belah belakang. Aku duk tunggu lah, tak makan lah. Mungkin hari ni tokel lepas sekok kot kat kolam ni. Sehari sekok. Aku try lopok ni juga tak mau. Lepas tu aku pindah ke spot yang mula-mula aku main tadi pun. Aku tengok tak ada sambaran. Tak tahu lah aku nak makan lewat hari ni. Okey kan, macam biasa yang tengah menonton ataupun yang sudah menonton daripada awal sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Semoga hampa dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Jumpa lagi di next episode. Jom, ciao guys.